Tahun 1966, Malaysia baru sahaja terbentuk dan seorang tokoh mula merancang masa depan negara. Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan Malaysia, berdiri di Parlimen memperkenalkan pelan 5 tahun pertama rancangan yang bakal mengubah wajah negara. Melalui visi beliau, pembangunan bukan sekadar angka, tetapi harapan untuk rakyat luar bandar yang dahagakan kemajuan. Selepas pembentukan Malaysia, kerajaan berdepan pelbagai cabaran dalam rancangan pembangunan pertama negara. Ramai penduduk masih berpendapatan rendah dan bergantung kepada hasil pertanian tradisional. Taraf pendidikan ketika itu juga rendah, menyebabkan rakyat sukar meningkatkan taraf hidup. Ekonomi pula terlalu bergantung kepada ekspor getah dan biji timah, sumber yang mudah terjejas apabila harga dunia jatuh. Akibatnya, kadar pengangguran meningkat dan peluang pekerjaan amat terhad, terutama di luar bandar. Bagi menangani cabaran ini, kerajaan melancarkan pelbagai usaha di bawah rancangan Malaysia Pertama. Ekonomi pertanian dan industri pemprosesan dipelbagaikan bagi meningkatkan pendapatan rakyat. Sekolah serta pusat latihan vokasional dibina untuk melahirkan tenaga kerja mahir. Pasaran baharu dicari bagi hasil ekspor, sementara kawasan pertanian baharu dibuka melalui projek penempatan seperti Felda. Program pembangunan negara pula dilaksanakan secara bersepadu, membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Kini, semangat yang digerakkan oleh Tun Abdul Razak diteruskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Fokusnya masih sama, membina kemampanan, memperkukuh kemahiran rakyat dan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Kerajaan juga terus membasmi kemiskinan serta menyeimbangkan pembangunan antara bandar dan luar bandar. Usaha ini membawa Malaysia ke arah masyarakat yang sejahtera, berkemahiran tinggi dan berpendapatan tinggi. Inilah kesinambungan perjuangan pembangunan negara dari rancangan pertama hingga ke arah masa depan yang lebih gemilang.